Shall we have breakfast together? Buka gue. Nasi lo lengo. Gue termasuk ke Pulau Leh cik dari Mahabaya. Pernah nak tengok cik di kop dalam rumah. Yang gimana ceritanya? Di kop dalam rumah. Di daerah. Yang kedua ni lagi yang lucu je bertemu turun. Yang gila je. Bak rumah ngon. Nah. Kena dah gue namanya lepas ceramah dempu kenan. Nya cik apa karu gue ke? Nya cik kat dalam karu. Belum kena tugas. Gue ni sebentarnya tukang ceramah. Tukang pegah perjuangannya. Yang kejikau lemah tabak rumah. Rumahnya rumah kedai 2 loteng. Kedai loteng tiro lah. Hotel yang kayu anak ganan lengok le je lamtai. Le Panglima. Tu belanya orang. Iya. Bukan nak payah ni peti awaknya. Caranya tu yang cahaya yang fikir bukan. Kaji ulun ni ada anak nyotat. Ulun pantang mati tiro pistina bela aku mati juga. Bukan awaknya. Ada awaknya anak peti je jol kanan. Ya. Ni kena ke udah malanya. Mesti macamnya aku bawa mangga. Apakah adanya mbak benda tertu mesti nak je ngomongnya. Mbak umur je benar. Mbak umur tempat tepi. Aku nak tempat tinggal apa benar. Maji hanya bicara-bicara li katanya. Kerana apa lain jak keliling muka Parti Subuh. Apa ni Parti Subuh ya. Kan Parti Pajar. Nyan je yang udah punan awak dah. Keliling rumah ni buka pintu. Pintu. Jadi karena jilid rumahnya, adik rumahnya aku mangga hitung dua aja yang inong gadi-gadi ubitnya. Dia menelek bermangga. Itu yang kau kita lewat yang mana tu rumah. Ya, tiro kayu baca, tiro ubit baca, yang kayu baca agak-agam. Yang patut rumahnya mana. Yang agam orang tengah mana di manyong, nampaknya inong itu. Ada orang, ada siapa ni tu? Boleh jaga apa? Kagak ada di atas tadi enggak ada pernah orang tidur pun. Tinggal itu ada hotel Pulungo ke inongnya tumpah pak macam ni tu. Mana tumpah ni kena. Ada. Yang mana kita apa tu orang Aceh sulit semua ini tu. Gam semua. Ye, nanti nak tiap menggok-gok nak nyena. Dah apa itu enggak ada bilangnya enggak dah. Baru mengerti lu ikannya. Dan jika kukap anak no, waktu lu lagi nyantik ke kaji kena bandum ni gedok lu, pulih tu mati tiga-tiga kan ji. Ya, jangan tenang lu. InsyaAllah ji selamat, ulun selamat pada. Ku pegah. Jingon tu kata bak rumah je hidup lanteng, bak tampil rumahnya. Mentang udik je yang tinggal no. Entah kat biasa, tapi ya pengon lu mana yang kelan. Hidup lanteng, gulung tu lanteng kelan. Lanteng mana-mana. Ya mana. Ya. Kak insyaAllah selamat kalimah bukti dalam kali macam tindihan lagi. Jadi ulun. Hanya nasib dan iklan gunung macam ni tu. Untuk gunung dia pergi lah tugas ulun le perkara menjino yang kaji upeti ya. Oleh yang pergi tugas ulun bak wilayah. Menyo bak RI bak gubernur. Gubernur. Tu apa penasihat. Ulun kena kau penasihat ulun. Di pegah gue yang penasihat. Agama itu untuk wilayah. Jadi nangon gugur siro daripada tu haput. Tamang ulun kan tu haput. Ataupun ulun wilayah 28. Hubungan dengan masyarakat. Ya. Jadi kagak gugur siro orang buat tu haput. Tamang ulun tu haput. Berarti tu haput termasuk. Ni nanya tu haput termasuk DPR lah ya nah. DPR lah nanya. MPR. Ni nanya. Tu haputnya. 28 DPR. Kau boleh ya. Hai pergi lu wilayah. Mau untuk wilayah hebat dengan udik Panglima macam ni tu kan. Macam ke. Pergi izinkan macam ni tu. Belanja tekap dia jangan ingat di kemutu. Mutu ke jangan jaga ali tentara baru ni. Dua kotak untuk mutu kita pun pindah dia tempat dia. Dia pergi kecap tu puno tu mana minum. Jangan kalau hana cara ombut untuk dia hana cara ombut kita. Ulama-ulama pilih lautin tu. Yang bergagai gam ni mana. Selepih lagi nyan pun nijaknya. Ya. Lagi apa cerita pun yang dia pegang lagi kan. Oknumnya, anak mandum. Oknum nanti. Anak mandum.
Yang ni dia boleh lah. Penonton dia boleh lah. Mana ke benteng kuat-kuat dia. Sebab tebal hati tamu lah penanya ke. Badak hitam ke. Luk-luk belum tin anak itu tepu-tepu kan. Raider no. Raider kan. Dia penanya. Kamu kalau tagunti kubu kan tu. Kamu raya haji. Kau mau raya haji, raya puasa. Kau puasa. Kamu puasa laun tinaju. Anak jam masak lemang ni tu. Kamu bungku dah berpangkat. Bot. Tunong ke dia. Tunong, lom. Selamat. Kau kita mau ngawaknya dom tu. Tentrai petendo kena di bau yang tanpa petukan. Yang lain lah, belah-belah tu cukup awak cukup le. Yang tanpa petukan gamnya meno agak serawat Allah je tak lawannya muka. Dia hentam ai lawan awak meno. Wan Allah. Syahidlah yang panglima ai kena meno pasukan peken panglima je peken omongannya meno. Panglima kompi meno. Syahidlah kena. Nyataan je meno Allahu akbar hidong ai mak budi ko. Allahu akbar je kadua ni kenong. Allahu akbar gup tegong mudi. Duh ki kalon le musuh. Dia meno. Tegong je. Weng je musuhnya tentera dari Padang. Bantu orang lain. Konji handi mak gak handi mak mana. Ikan ni kalon tegong je. Untuk orang lain kena meno. Hai menurut pegang cerita. Nyo meno pegang masyarakat. Tentera dari Padang no. Allah nyo gek-gek pergi nyo benar-benar cahitnya pegang. Allahu akbar dia pegang je gom laju. Yang perbetan narik ji. Nyo pergi-pergi ji mo je. Kalau nyo meno tentera dari Padang meno. Ya. Cahitnya. Nyo betul-betul cahitnya pegang baru ngempung. Baju belum pergi bangku pergi je pegang tai baru ke pegang. Ji yang dia orang mengaji ke dia. Ya pegang baru ngempung ni meno. Yang kata dia meno. Kita mak ulun kamu nak kai watu ni. Mbak tu orang padung ko koperasi kamu ingat puasa lautian. Pergi lautian. Ke jumpa belanja dengan stempel, dengan speedboat. Watu dia. Macam tu. Belah sana pun jat sana mentong, ana mundur je. Yang keputir peik je macam ni tu. Jadi mata pegah gure pok andamai Acehnya mentol lautian. Diputuskan MOU Acehnya damai baru turun gampung ni. Ulun yang paling telat turun. Termasuk telat turun. Kerana anakku patih lam gak kayu turun kampung. Ingat pasukan yang kat turun kampung panglima wilayah, panglima Tagor yang tetap ulun lautun. Dua tik ulun anak kumul. Anak kumul ni kucuk perasing dengan ulun. Kerana dia kenong ba benale kau jipung anak kreh sini. Bak ji tiarap ji gok ke tiarap jap ni. Ji tiarap cop punggung. Kenong ni orang sini yang ji sakit jiwa tinya yang kucuk balon. Dia ke awaknya kamu tepat anu tempat kompi je mandu ya tung le mentau lu. Kai pegang ro je belum pulan baru ku tepi. Ba dak ke insya-Allah mudah-mudahan nanti ro tempat sembunyi-sembunyi gam termasuk lagi lun maro. Bek dak ke musuh awak ro ne munyo hana. Nya nak dibuka. Hai depu insya-Allah mudah-mudahan. Kunci arat dia. Ada buka arat dia nya lagi nya cara gaji. Mudik dalam gamnya meno. Yang pit yang mengat. Mu yang terpertahan pegah yang mengat boleh terka kan. Yang pit yang meno nya keji. Baik tun lah. Baik baca gerontak kai kayu. Baik remah kata makut ini tu. Baik pertuangan lagi nyo. Keadaan lagi nyo meno. Nyan masuk dah pegah bikin arus ji. Perdamaiannya meno. Kali lagi nyo. Yang kita tibit mendum. Betul pejaannya berana. Yang kita perasa-rasa. Yang percelah-celah kita kena anak get macam ni tu. Nyan bajan teman yang gaduh nyan. Sedangkan Nabi Muhammad hana manusia bandung kasih nyan. Ya. Hana manusia. 2% yang kasih pada Muhammad. Dari kerja kelompok nombor 2 0.5%. Mayang sekian persen lainnya kau musuh Muhammad mandum. Ya. Lagi yang ke antara get dengan hana get. Lu anak berapa beladi get nyan. Berarti ya get lom. Ibarat je lagi gure apapun cerita je. Lagi tanya orang lam nanggonyo kau nak depu kiban waktu orang luar gure kau. Hai nyon la bahasa orang tua. Kayu i ka kayu i akit. Kau mana nah? I pegah dari kedai kon dame.
kaku damai, terima damai, kau benar nah. Damai. Ya. Jadi buka gue, baik terima kasih dalam curhatannya, dalam ceritanya, dalam sejarahnya, sehingga itu pula oleh anak-anak muda nyo untuk cok pengalaman. Belum pilon pegahnya oleh kerana don 6 ke 70 lekannya dan belum pegah pi yang mungkin mentang tinggal macam cuti kan. Ya. Belum pegah je ulunnya insyaallah kon nak tu bangga. Hana lillah taala. Tapi Hanam nak tu megah, hanam nak tu bagi juknya bagi juk je, hanam boleh itu. Cuman jalanan je, jalanan yang suci, beringat-ingatlah yang mencaci-caci. Beringat-ingatlah, hati-hatilah. Lebih-lebih perjuangannya dunia nama je. Terangkan perjuangan akhiratnya letak pergi upat cilai kan. Itulah cara-cara dunianya. Dia duniawinya. Mudah tak di... Biasanya mudah-mudah harus-harusnya terjaga berdatak baik mati konyol. Gop yang paju getah. Paju panah toto macam itu katanya kenong getah. Pakai kenong getah. Dapat-dapat untuk ni dalam getah. Macam pegang itu. Hana balasan dunia dia balasan mak Tuhan. Yang orang tulitnya hana selamat. Yang mentang yang terjaga. InsyaAllah mudah-mudahan lebih kurang lepak yang silap belum pegah kan. Dan ingatan bi hana sepenuh li. Diingat kan. Waktu-waktu mendadak habis. Punya harus pegah ni tu. Yang keji masa lingkar bandu mana anak cucu yang nengok. Atau yang kalon lagi rupa lu nyopi. Katuha, hai, baik kurang 70. Kebanyakan tua kan. Okey, sekian ke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.